Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, 15 Januari 2026, SK Kamil 2 melalui Panitia Pendidikan Islam telah menganjurkan program sambutan Isra' dan Mi'raj. Untuk mengikuti lebih lanjut, bersama-sama kita, wartawan TVPSS SK Kamil 2, Wan Nur Adelia yang sedang berada di lokasi program. Terima kasih rakan setugas Sofia Nur Auni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Wan Nur Adelia, wartawan TVPSS SK Kamil 2. SKK2 TV channel sedang membuat liputan program sambutan Isra' dan Mi'raj peringkat SK Kamil 2 yang sedang berlangsung di Dewan Tunas Bakti SK Kamil 2. Bertemakan Isra' Mi'raj, perjalanan kenabian anugerah kepaduan agung. Program ini diadakan bagi menghayati peristiwa agung Isra' dan Mi'raj yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai bukti kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui program ini, murid-murid didedahkan dengan kisah perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Seterusnya diangkat ke Sidratul Muntaha serta memahami hikmah di sebalik kefarduan solat 5 waktu sebagai anugerah paling besar kepada umat Islam. Pelbagai aktiviti menarik seperti ceramah, tayangan multimedia dan kuis interaktif telah dijalankan bagi meningkatkan kefahaman serta penghayatan murid terhadap kepentingan solat dalam kehidupan sekalian. Diharapkan program ini dapat membentuk sasiah murid yang beriman, berdisiplin dan sentiasa mendekati diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. سال دمعي شوقا يا حبيبي إليك، فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك، طارت روحي حبا. Kami, warga SK Kamil 2, berharap agar program ini dapat menyemai kefahaman dan penghayatan yang mendalam dalam diri setiap murid, khususnya tentang kepentingan menunaikan solat sebagai tiang agama. Semoga ilmu dan pengajaran yang diperoleh dapat diamalkan dalam kehidupan seharian.